Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rukaya Adwa binti Ahmad Afif, pengacara TVSS SK Zainab 1. Alam sekitar merupakan anugerah Tuhan yang sangat bernilai kepada manusia untuk lebih selesa dan harmoni. Namun begitu, pencemaran alam sekitar makin berleluasa akibat sikap manusia yang tidak bertanggungjawab. Oleh itu, puteri-puteri SK Zainab 1 mengambil tanggungjawab dan peranan bersama-sama menjaga dan memelihara alam sekitar di sekitar kawasan sekolah. Teruskan bersama kami untuk paparan selanjutnya. Murid-murid berada di sekolah hampir 9 jam setiap hari. Oleh itu, persekitaran sekolah yang bersih, hijau dan selesa amat penting demi kesejahteraan mereka. Kelestarian alam sekitar bukan sahaja memberi keselesaan, malah meningkatkan fokus pembelajaran dan kesihatan murid. Program 3R iaitu Reduce, Reuse dan Recycle telah dilaksanakan oleh semua warga sekolah. Bagi murid, program 3R dijalankan pada setiap hari Selasa sepanjang minggu persekolahan mengikut tahun yang telah ditetapkan. Melalui program ini, murid-murid digalakkan membawa bahan-bahan kitas semula seperti botol minuman, tin aluminium, kertas majalah, buku-buku lama dan plastik makanan untuk dimasukkan ke dalam tong kitas semula yang disediakan di sekolah. Cenderahati kecil-kecilan juga diberikan oleh pihak sekolah kepada murid-murid yang membawa barang-barang kitas semula sebagai penghargaan atas usaha yang telah dijalankan. Aktiviti ini bukan sahaja dapat menjaga kebersihan sekolah, malah dapat memupuk sikap cinta akan alam sekitar serta amalan berjimat cermat dalam kalangan murid sejak kecil. Untuk tujuan kelestarian alam sekitar, para guru, murid dan warga sekolah juga perlu menjaga kebersihan kawasan sekolah dengan membuang sampah di tempat yang betul. Sikap ini dapat mengelakkan pencemaran dan mewujudkan persekitaran yang bersih serta nyaman. Bagi mencapai maksud tersebut, aktiviti gotong royong perdana telah diadakan oleh Unit 3K bagi memupuk semangat kerjasama antara guru, murid, warga sekolah dalam menjaga kebersihan dan menceriakan kawasan sekolah. Selain program 3R dan penjagaan kebersihan, usaha melestarikan alam sekitar di sekolah turut melibatkan aktiviti penanaman tanaman hijau, pokok-pokok bunga serta sayur-sayuran bagi mewujudkan persekitaran yang lebih ceria dan seimbang dari segi ekosistem. Kelas 6 Alamanda dan 5 Alamanda telah dipilih sebagai perintis dalam program penanaman sayur-sayuran di sekolah. Murid-murid kedua-dua kelas ini bekerjasama menyiram, membazir dan menjaga tanaman dengan penuh dedikasi. Penglibatan mereka menjadi contoh kepada kelas-kelas lain dan program ini akan diperluaskan lagi pada masa hadapan agar lebih ramai murid dapat bersama-sama menjayakan usaha menghijaukan kawasan sekolah. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Apakah peranan Unit 3K bagi menyokong program Lestari Alam Sekitar di SK Zainab 1 ini? Unit 3K Sekolah Kebangsaan Zainab 1 ni menganjurkan dan memantau pelbagai aktiviti untuk kelestarian alam sekitar kita ni. Antara aktiviti yang dianjurkan oleh pihak sekolah ialah gotong royong perdana. Selain itu, kita juga melaksanakan aktiviti 3K. 3K, kita juga membuat aktiviti penanaman untuk mengindahkan dan menghijaukan alam sekitar, seperti menanam pokok-pokok bunga, menanam pokok yang boleh menghijaukan kawasan sekolah kita. Harapan cikgu, aktiviti yang kita buat ni sepanjang tahun dapat menyedarkan warga sekolah tentang kelestarian alam. Pentingnya kita jaga alam sekitar. Terima kasih Cikgu. Kesimpulannya, usaha melestarikan alam sekitar yang dilaksanakan oleh Sekolah Kebangsaan Zainab 1 telah berjaya memupuk kesedaran dalam kalangan warga sekolah tentang pentingnya menjaga alam sekitar. Aktiviti-aktiviti ini bukan sahaja mewujudkan persekitaran sekolah yang hijau, bersih dan ceria, malah turut mendidik murid agar menjadi lebih berdisiplin, bertanggungjawab dan menghargai keindahan alam semula jadi. Semangat kerjasama yang ditunjukkan oleh guru, murid dan warga sekolah juga membuktikan bahawa kelestarian alam sekitar dapat dicapai melalui usaha bersama. Semoga paparan ini memberi manfaat kepada semua. Sehingga kita berjumpa lagi. Sekian, terima kasih.